Gen Z yang tak tahu bina simpanan, video ni khas untuk anda. Katakanlah ada yang tengok video saya ni masih lagi fresh grad ataupun sedang tunggu panggilan kerja, boleh save dulu video ni untuk rujukan akan datang. Ada beberapa checklist kewangan yang kita boleh target untuk kita capai. Pertama, kalau masih belum daftar haji, boleh buka akaun tabung haji dan letakkan simpanan sebanyak RM1,500 untuk kita daftar haji. Simpanan dekat tabung haji ni tuan-puan, tak boleh kita keluarkan tau. Kedua, target untuk cukupkan dana kecemasan 3 bulan pendapatan. Katakanlah nanti dah bekerja, dapat gaji RM3,000 sebulan. Bermaksud, kita perlu target untuk ada emergency fund sebanyak RM9,000. Emergency fund ni tuan-puan boleh simpan dekat ASB sebab ASB berikan dividen yang tinggi di samping simpanan kita selamat dan diberi jaminan oleh pihak kerajaan. Dan ketiga, bila dah cukup emergency fund, boleh fokus untuk simpanan jangka masa panjang. Nak pergi umrah, nak pergi haji, nak beli rumah, untuk dana kecemasan. Untuk simpanan jangka masa panjang, boleh simpan dalam bentuk emas. Sebenarnya, tak perlu tunggu kaya untuk mulakan simpanan emas. Boleh mulakan dengan bajet yang kecil, serendah RM100 melalui akaun Emascare. Kesimpulannya, tak perlu tunggu lewat usia untuk bermula. Mulakan daripada sekarang dan kita akan dapat banyak keuntungan daripada simpanan yang kita bina. Belajar sesuatu hari ini, jom simpan emas dengan ilmu. Nak dapatkan lagi banyak ilmu emas dan kewangan, boleh tekan like dan teruskan follow saya.